Pada suatu hari, Nuraiman mengikuti Saidina Abu Bakar dalam satu perjalanan perniagaan ke Syam. Seorang sahabat ditugaskan menjaga makanan rombongan. Apabila berasa lapar, Nuraiman meminta roti, tetapi ditolak kerana mereka perlu menunggu Saidina Abu Bakar pulang. Merasa tidak puas hati, Nuraiman bertindak nakal. Dia pergi ke pasar dan mendakwa bahawa sahabatnya adalah seorang hamba yang ingin dijual. Walaupun sahabat itu membantah, orang ramai tetap membelinya. Nuraiman menerima bayaran dan memberi makanan serta hadiah untuk Rasulullah SAW. Apabila ditanya oleh Saidina Abu Bakar tentang sahabat yang menjaga makanan, Nuraiman menjawab, "Aku dah jual dia." Saidina Abu Bakar segera ke pasar dan membebaskan sahabat tersebut. Sekembali mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, yang tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Sejak itu, baginda sering mengulang kisah Nuraiman kepada tetamu yang datang. Rasulullah SAW bersabda, "Nuraiman akan masuk syurga dalam keadaan tertawa, kerana sering menggembirakan baginda."